Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadis yang terakhir dalam babul iqtisadi fi ta'ah, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم muruhu falyatakallam wal yastadhil wal yaq'ud wal yutimma shawmahu. Rawahu al-Bukhari. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas ialah Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Dan kita ada di dalam sahabat ni beberapa abadillah, beberapa orang Abdullah yang merupakan ahli di dalam ahli ilmuwan di dalam sejarah Islam. Kita ada Ibnu Abbas, iaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Allah redha dia dan Allah redha juga bapaknya Al-Abbas, sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas, Rasulullah wafat, Ibnu Abbas masih kecil, sekitar 10 tahun atau 9 tahun umurnya. Dia didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu, dengan doa yang terkenal, Allahumma 'allimhul kitab, ya Allah alimkanlah dia kitab. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah faqihkan dia agama dan alimkanlah dia dalam takwilan Al-Quran. Sehingga Ibnu Abbas apabila menterjemah, mentafsirkan Al-Quran, para tabi'in menyebut jika Rom dan Parsi mendengar tafsiran Al-Quran Ibnu Abbas, nescaya mereka masuk Islam. Dikenali dengan turjumal Quran. Ibnu Abbas terkenal dengan seorang yang cenderung kepada fiqh yang mudah, dan banyak fatwa-fatwa Ibnu Abbas ni ke arah fatwa fiqh yang mudah. Sahabat ni ada kecenderungan macam-macam. Ada yang agak fiqh dia susah, seperti Abdullah ibnu Umar. Banyak pandangan-pandangan dia ketat, sehingga diriwayatkan daripada dia bila berwuduk sampai dalam kawasan mata pun dia basuh, dalam dia basuh. Ibnu Abbas tak. Ibnu Abbas fiqh dia banyak, bila tanya belah boleh dah. Cuma dalam fiqh ni zaman sekarang elok kita pakai fiqh Ibnu Abbas, kena bagi banyak belah boleh, jangan banyak belah tak boleh, kerana agama asalnya banyak belah boleh. Macam mana yang saya sebut pada tuan-tuan, kalau ambil sehelai kertas senaraikan perkara yang Tuhan haramkan, tak banyak. Tak dan 2 muka surat kita dah duk langut naik ke atas dah, apa dia lagi tu, tak banyak. Tapi kalau nak senaraikan perkara-perkara yang Allah halalkan, oh banyak. Wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah Ta'ala ciptakan semua di atas muka bumi ni untuk kamu. Banyak semua.
Allah Ta'ala asbagha ni'amahu zahiratan wa batina. Dia limpahkan nikmatnya zahir dan batin kepada manusia ni. Banyak fiqh Ibn Abbas, fiqh. Kita ada Abdullah bin Mas'ud. Ni semua Abdullah ibn Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Semua Abdullah ni pakar-pakar belaka. Abdullah bin Amr bin As juga Abdullah. Dan sahabat ni beramailah anak mereka nama Abdullah kerana disukai nama Abdullah dan Abdul Rahman di dalam hadis. Abdullah dan Abdul Rahman disukai nama ini dalam hadis Nabi. Ibn Abbas terkenal dengan terjemahan, dengan tafsiran Al-Quran. Saya bila sebut tentang tafsiran Al-Quran ni, saya suka merujuk apa yang disebut oleh Muhammad Qutb. Syed Qutb disebut. Kata Syed Qutb, Muhammad Qutb adik dia. Dia kata ketika aku kecil, aku di dalam buaian, ibuku memperdengarkan kepadaku Al-Quran. Bila aku besar, aku mula membesar sikit, dah nak boleh berjalan, nak merangkak, aku dengar ayahku membaca Al-Quran. Al-Quran sangat indah. Bila dah aku mula dah kanak-kanak, aku mendengar Al-Quran daripada dibaca di radio, orang baca. Aku terbayang Al-Quran yang sangat indah, ayat-ayatnya yang indah, perumpamaannya yang indah. Apabila aku masuk ke sekolah, guru sekolahku membaca Quran, dia tafsirkan Quran, maka Quran yang indah itu pun hilang. Pasal apa? Dia bila dia tafsir, dia merapu lebih. Benda hak tak ada buat masuk dalam tafsir. Inilah tafsir yang berlaku dalam kebanyakan di kalangan kita. Masuknya unsur-unsur Israiliyat, unsur-unsur pemikiran Yahudi dalam tafsir, sehingga ayat itu ditafsir, ayat Allah yang indah ditafsirkan menjadi pelik-pelik. Bahtera Nabi Nuh ditafsirkan panjangnya 300 hasta, begitu begini. Tungkat Nabi Musa ditafsirkan kononnya daripada syurga. Apa yang Al-Quran tak pernah ceritakan, ditokok tambah, yang tak ada kepentingan pun. Saya selalu buat contoh tentang tungkat Nabi Musa ni. Kenapa? Ada kecenderungan setengah orang dia nak tahu daripada mana tungkat Nabi Musa, sehingga dia boleh belah laut terbelah. Hang nak tanya buat apa? Kalau dia lidi pun dengan kehendak Allah Azza wa Jal, terbelah laut. Bukan kerana tungkat, kerana itu kehendak Jalla wa Ala Subhanahu wa ta'ala. Kalau hang buat tungkat mahal pun 300-400 ribu pun, kalau tungkat hang saja, hang belah apa pun tak ada. Ini salahnya, kerana tafsir telah hilang keindahannya. Dia banyak merewang, ataupun dia banyak pergi kepada perkara yang tak disebut dalam Quran. Keindahan yang hilang, keindahan cerita-cerita Al-Quran hilang. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak dalam Quran dia tak sebut. Even dia tak sebut pun, Abu Jahal tak disebut dalam Quran pun. Allah Ta'ala hanya sebut benda yang penting dan mustahak untuk menjadi pengajaran pada manusia. Sebab itu tuan-tuan, dalam surah Luqman umpamanya, Allah Ta'ala hanya sebut Luqman, walaqad atayna Luqmana hikmah, sesungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman hikmah, anishkur lillah, agar dia bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tak cerita Luqman ni macam mana. Mari baca kitab tafsir. Luqman ni orang dia pendek, hitam, legam, biak mulut tebal, rambut kerinting, macam-macam dia merawit. Benda yang tidak ada keperluan untuk tafsir.
Kerana kalau kita tahu Luqman kulit dia hitam, kita nak buat apa? Kalau kita kulit putih. Kalau kita tahu kata dia segak pun, kita nak buat apa kalau kita lahir tak segak? Putih, hitam, segak, pendek, rendah, perkara yang tak disentuh Quran. Kerana benda tu semua tak ada kemungkinan untuk manusia meniru dia, dan tak ada kaitan dengan perubahan dan penambahan iman. Tak ada kaitan. Dah kita orang Melayu, dia orang Negro, kata kalaulah katakan benar seperti yang didakwa oleh Israeliat, apa masalahnya? Biarlah ke dia. Dah kita Melayu takkan nak tukar jadi, kerana nak dapatkan kebijaksanaan kena kulit jadi hitam legam macam Luqman. Tak mungkin. Tak ada faedah. Maka tafsir yang menjela-jela dalam hal ini hanya membazirkan masa umat Islam semata-mata, hanya memalingkan kita daripada fokus yang sebenar terhadap tujuan Al-Quran diturunkan. Bukan nak menceritakan tentang hitam, cerah, putih warna kulit orang, tetapi nak menceritakan tentang bagaimanakah satu orang mungkin ataupun tidak mungkin untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pentingnya dia diberi hikmah dan dia bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Hak tu kita boleh tiru, hak lain hitam legam tak boleh tiru. Sebab tu orang Melayu cuba baca kitab-kitab tafsir Melayu, minta maaf lah, tak tafsir Melayu. Dia cerita Fir'aun. Bukan. Fir'aun itu dikatakan adalah, cuba kitab Melayu kata, adapun Fir'aun itu, kata dia, maka membuang air dia 40 hari satu kali. Kitab Jawi Melayu kata, terkejut ia akan ular Nabi Musa, maka membuang air dia 40 kali satu hari. Siapa yang duk fikir Fir'aun pergi tandas pada zaman tu? Awak kalau Haman kira dia tolong bagi tahu ke? Zaman tu macam mana apa tahu dia pergi tandas sehari 40 hari sekali? Cerita tak masuk akal. Terkejut ke ular Nabi Musa pergi tandas 40 kali satu hari? Saya kata kalau sungguh dia tak lawan dah Nabi Musa, dia siap pergi tandas. Kalau betul cerita kita jauh. Tapi sebenarnya ini adalah tokok tambah. Quran tak sebut, sunnah tak sebut. Kita telah memalingkan apa yang sebenarnya yang disebut oleh Quran. Fir'aun ni cerita dia simple. Orang ada kuasa lawan agama Allah Ta'ala. Orang ada kuasa lawan ajaran Allah Ta'ala. Orang Allah Ta'ala bagi kuasa lawan Rasul yang diutuskan. Yang tu je cerita dia. Bukan nak cerita di pitandai berapa kali. Apa kaitan dengan kita? Quran tak bawa cerita-cerita yang membazir masa manusia ni. Salah. Sebab Quran tu tak salah. Bila mai tukang tafsir, dia cuba membawa tafsir apa yang tak diterangkan oleh Allah dan apa yang tak diterangkan oleh Rasulullah, lalu jadi masalah kepada tafsir. Sebab tu tuan-tuan, baca tafsir-tafsir yang maksud, baca tafsir yang fokus. Sebab tu saya galakkan ramai orang membaca fi dhilalil Quran. Bagus fi dhilalil Quran. Untuk dalam konteks yang moden ni bagus. Ada tafsir yang maksud seperti Ibnu Kathir. Tak apalah, ada sebahagian kat situ dia tambah-tambah, dia bagi tahu. Seperti Al-Imam At-Tabari, Syekhul Mufassirin. Tapi itu untuk orang yang mutakhassis, ahli dalam bidang tafsir, yang mengetahui membeza-bezakan riwayat. Kalau tak boleh beza riwayat, dia anggap had sahih dan tak sahih sama pula. Hadirin mukminin sekalian, balik pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Katanya ketika Nabi SAW berkhutbah, idza huwa birajulin qa'im fasa'alahu faqal, ketika Nabi sedang berkhutbah, bangun satu orang bangkit dan tanya Nabi SAW. Timbul masalah, bolehkah kalau khatib tengah bercakap khutbah, orang bangkit tanya khatib? Sebahagian ahli hadis kata hadis ni berkaitan bukan dengan salat Jumaat. Khutbah lain, Nabi ni khutbah. Nabi ni khutbah kadang-kadang berucaplah khutbah. Adapun dalam salat Jumaat, bolehkah satu orang cakap? Dia tak boleh cakap. Tapi kalau tok khatib
boleh tak cakap pada makmum? Khatib boleh bercakap pada makmum. Dalam hadis Nabi sedang berkhutbah, Nabi tengok sahabat masuk, Al-Ghatafani dia masuk, sebahagian riwayat Jabir dia masuk, dia tak sembahyang tahiyatul masjid, dia terus duduk. Hadis Muslim. Nabi kata, ya fulan, hal raka'ta raka'atain atau araka'ta raka'atain, adakah kau telah sembahyang 2 rakaat? Dia kata qala la, dia kata tak. Nabi kata qum farka' raka'atain, Nabi kata bangun dan salatlah 2 rakaat. Jadi kalau satu orang masuk dalam masjid, khatib tengok-tengok dia terus duduk, khatib boleh tegur lah, tadi nampak terus duduk tak sembahyang tahiyatul masjid, bangkit sembahyang dulu. Dan dia bangkit kerana memenuhi apa yang disebut oleh khatib. Sebab tu khatib kena orang alim. Maksudnya khatib boleh jawab, boleh cakap dengan orang bawah. Dan dalam salat tahiyatul masjid ni setengah orang dia salah faham. Dia faham dan duduk, habis batal, tak boleh buat dah. Dia main macam apa dah. Kita masuk-masuk terduduk dalam masjid, bersilap, aku tak semayang lagi rupanya 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Bangun dan salat 2 rakaat. Sekalipun khatib sedang membaca khutbah, kita salat 2 rakaat, fal yujawis, cepat-cepatkan, jangan panjangkan untuk mendengar khutbah khatib. Adapun duduk terus, riwayat itu yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dhaif. Yang sahihnya hendaklah dia bangun dan dia salat 2 rakaat. Kalau Nabi pernah tegur orang yang tak sembahyang 2 rakaat, dalam riwayat Uthman bin Affan masuk, Nabi dalam hadis Bukhari juga, riwayat Bukhari, Umar sedang baca khutbah, Umar tengok Uthman mai daripada pasar, dia tak mandi. Umar tanya dia, hang dah mandi? Aghsalt, hang dah mandi? Dah mandi ke sama ni? Dia kata tak. Pasal apa hang tak mandi? Nabi suruh orang hari Jumaat mai mandi. Dia boleh tegur. Dia tengok saya Nabi maksudnya dia khalifah lah. Tuan-tuan jadi khatib jangan buat benda yang makmum lah di bawah kan. Dia khalifah tapi dengan benda yang munasabah. Kalau macam tu, artinya khatib bila tengah berkhutbah, tiba-tiba dia tengok masjid sesak, dia kata tuan-tuan masuk rapat sikit tuan-tuan, makmum belakang tak boleh masuk. Tak apa. Setengah orang dia kata habis dah, batal dah. Itu tak ada, ni khutbah. Khutbah Jumaat ni kadang-kadang orang sensitif. Baru ni ada khutbah tak bunyi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia khutbah tak ada selawat mana. Dia nak selawat tu sebiji bunyi di telinga dah. Dia sebut nama Nabi tu, dia selawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan dia selawat. Dan sebahagian ramai para ulama tak mensyaratkan itu pun sebagai rukun ataupun kewajipan, tapi disunatkan. Hadirin mukminin sekalian, artinya khatib kalau duduk atas dia boleh tegur. Kalau khatib tanya makmum boleh jawab. Orang sebelah dia tak payah jawab. Dan kita tak disukai buat benda yang mengganggu khutbah. Saya tak tahu lah macam mana, tapi kadang-kadang orang ni masa khutbah tu dia edar tung duit, dia kacau sikit orang tengah dengar khutbah. Ingatkan khutbah. Hadirin mukminin sekalian, yang penting adanya kelonggaran dalam syarak dalam masalah ni. Sebab tu khutbah Nabi hidup menyentuh isu berkaitan. Sebab tu saya ramai kadang-kadang kita buat khutbah ni, kadang-kadang adalah silap-silap sikit tu khutbah tu, kadang-kadang tulis jawi tu. Lah ni kita cuba canggihkan sikit, ada isu-isu semasa dalam khutbah masuk. Setengah tu imam merungut, dia kata tak khatib tak boleh nak sebut, dia kata. So dia tulis jawi macam AIDS. Jawi jadi Edis, penyakit Edis.
Kan macam tu lah. Susah dia kata bahasa. Dia dua. Susah. Kita pun nak rendah khutbah pun susah ke? Antara dilema, antara menukar khutbah dengan menukar khatib, kan? Tapi yang pentingnya khatib mesti orang yang macam Nabi. Bila berkhutbah Nabi ni ihmarrat wajhu, merah wajah Nabi, wa ala sautuh, dan tinggi suara dia. Tak ada lah dia kata umat Islam yang ditindas merata dunia. Tak, bunyi pun tertindas dah, kan? Umat Islam yang ditindas merata dunia, macam tu khatib kena baca. Marilah kita mengingati saudara-saudara kita yang ditindas di Palestin, di Iraq. Bunyi pun sambil Allah tertindas betul lah untuk khatib kita ni. Dia kena bagi bunyi lain sikit. Ini tu pula anak makmum lah, kena cadang hak canggih-canggih lah sikit. Bukan canggih tu orang muda dah, orang kuat nak baca khutbah. Nabi SAW sebelum ada mimbar, baginda pegang tongkat. Bila tak ada mimbar, bila dah ada mimbar, baginda dah tak pegang tongkat, baginda naik. Tak ada pernah satu riwayat pun Nabi baca khutbah pegang pedang. Hak setengah markas tu buat pegang pedang tu, mereka tiru Syiah. Tak ada apa, Nabi tak buat. Baca apa yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam Zad Al-Ma'ad. Tapi khutbah tu mau bermakna, khutbah Nabi bermakna, khutbah yang menyentuh isu umat Islam. Hadirin mukminin sekalian, kata dia, orang ni tanya tentang, kata dia Abu Israel, satu orang Islam nama dia Abu Israel, telah bernazar an yaquma fi syams, untuk berdiri pada matahari, diri tengah panas, wala yaq'ud, dan tak mau duduk, wala yastadhil, dan tak mau duduk bawah teduh, wala yatakallam, dan tak mau cakap, wa yasum, dan puasa. Apa jenis nazak punya pelik? Dia nazak pada zaman ni. Satu orang tanya, Rasulullah ni ada seorang nama Abu Israel. Abu Israel, Israel ni nama Nabi Yaqub alaihi salam. Sebab tu Bani Israel, children of Israel, anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam, anak cucu Nabi Yaqub. Israel tu nama Nabi Yaqub alaihi salam. Satu orang, yang ni bukan Nabi Yaqub lah, ada orang ketika tu nama dia Abu Israel. Abu Israel ni dia nazar, dia tanya Nabi, ada satu orang nama Abu Israel, dia nazar nak duduk tengah panas, tak mau berteduh, nak berdiri tak mau duduk, dan dia puasa, cakap pun tak mau. Apa cerita nazar macam ni? Tanya Nabi SAW. Nabi kata muruhu faliyatakallam, suruh dia cakap. Mampu tak mau cakap pasal apa? Wal yastadhil, pergi duduk tempat teduh, duduk tengah panas, apa? Wal yaq'ud, suruh dia duduk. Siapa duk suruh berdiri tak tentu pasal. Wal yutim saumahu, dan sempurnakanlah puasa. Tak puasa betul Nabi tak? Puasa ada. Maksudnya nazar ni orang tak buat melainkan ada kaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Hak mana tak ada kaitan, orang tak nazar. Aku ingat kalau kita menang bola aku cukok kepala, orang tak nazar benda macam tu. Pasal cukok kepala tidak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Kerana kita disuruh simpan rambut, yang kita disuruh cukok kepala ni masa haji dengan umrah saja. Orang Islam Nabi simpan rambut, tak usah cukok kepala. Sepakat nazak tak usah cukok kepala. Aku nazak lah, pasal kena cukok lah nazak. Allah kalau tak tunai nazak ni dia luruh habis. Tak ada, tak usah duk mengarut. Kalau nazak nak puasa, nazar nak sedekah, itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Aku ingat kalau berjaya kali ni aku nazarah nak pergi karaoke, tak payah nazar. Itu orang tak nazar benda macam tu. Kerana nazar ni dalam benda yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla.
Nazar puasa, aku nazar kalau sekiranya aku lulus periksa, aku nak semayang 5 waktu tak mau tinggal. Orang tak nazar yang tu memang wajib. Hang lulus tak lulus memang kena semayang. Hang dengan dok buat melawak main. Nazar dalam perkara yang mendekatkan diri pada Allah dan bukan benda yang wajib asal. Hadirin mukminin sekalian, dan nazar kena buat. Nazar puasa, macam mana kita nazar, kita kena buat. Cuma para ulama menyebut, kalau sekiranya dia pindah nazar dia, boleh ataupun tidak. Kata mereka boleh jika setara pahalanya. Umpamanya kita nazar nak i'tikaf di Masjid Alwi, lepas tu kita kena pindah, kita kata aku ni ingat bulan puasa tahun ni nak nazar nak i'tikaf Masjid Alwi ya. Aku nazar dah 10 akhir memang duduk Masjid Alwi. Kita kena pindah, pergi duduk di Kuala Lumpur ke, pergi duduk di Pahang ke, pergi sana. Dia tahu macam mana ni bulan puasa amat aku nazar Masjid Alwi. Boleh tak dia buat i'tikaf tu di masjid di Pahang? Boleh. Sebab antara Masjid Alwi dan Masjid Pahang sama saja. Tak ada kata Masjid Alwi mayang pahala lebih sikit, tak ada. Tak sama ya. Cuma dari segi sunnah tak sunnah tu satu hal lah, tapi dari segi i'tikaf sama. Melainkan benda yang tak sama. Dia nazar nak i'tikaf di Masjid Nabawi, dia pergi buat di masjid kampung dia, tak boleh. Pahala tak sama. Pahala tak sama. Dia nazar nak sedekah pada satu orang miskin. Orang tu tak ada lah, tu pun dia pindah, dia sedekah pada orang miskin lain, tak apa, pahala sama. Benda yang setara, nazar boleh ubah. Bukan ubah nazar, ubah tempatnya, tak apa. Sebab itu Islam ni dalam masalah masjid, tak ada masjid lebih melainkan 3. La tashuddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak, jangan kamu bersungguh-sungguh melakukan pengembaraan, kata Nabi, melainkan kepada 3 masjid saja. Apa masjid? Al-Masjid Al-Haram, Masjid Haram. Masjidi hadha, masjid aku ini, masjid Nabi. Wal Masjid Al-Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa. 3. Hak tu ada pasal kita galah apa pi duduk nak i'tikaf. Tapi setakat nak pergi i'tikaf masjid Pakistan, India, tak ada pasal. Tak ada pasal. Tak ada pasal. Kalau nak pi, nak keluar jalan, tak apalah, masjid mana pun boleh berjalan lah. Tapi kita kata di India pahala lebih. Tak ada. Nabi tak pernah pi ke India zaman dia. Sama je dengan Masjid India dengan Masjid Alwi, sama, pahala sama. Maka tak bersungguh-sungguh, kata Nabi, melakukan pengembaraan melainkan kepada 3 masjid. 3 tadi. Lain pada 3 ni bergolok bergadai kerana nak pergi ke situ, tidak ada faedah ya. Melainkan kalau di situ ada dakwah, ada pengajian, ada apa, itu tak apalah, kita nak pergi mengaji. Tapi setakat nak pergi duduk jadi masjid, tak ada satu pasal. Tak ada satu pasal. Sama mana-mana. Tapi mungkin kerana hati kita masjid tu tenang, orang tak kacau, kita pilih bukan kerana pahala lebih, tapi mudah bagi kita, boleh ayat dekat, kita pun rasa tenang, tak bising sangat. Itu urusan diri kita, tak apa. Tapi bukan merujuk kepada Tuhan suruh pahala lebih, itu pun itu. Maka sebarang nazar yang tak ada kena-mengena dengan yang disuruh oleh syariat, maka hadirin dan hadirat sekalian, maka kita tak perlu tunaikan. Al-muhafazah, bab al-muhafazatil ala al-a'mal, bab menjaga amalan. Qala Allah Ta'ala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba
min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Al-Hadid ayat 16. Tidakkah sampai masanya kepada orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya kerana mengingati Allah dan apa yang diturunkan daripada kebenaran, dan janganlah mereka jadi seperti orang-orang yang diberikan kitab yang mana mereka itu bertangguh-tangguh, akhirnya keras hati mereka. Kata Abdullah bin Mas'ud, ayat ni turun daripada mula turunnya Islam sehingga turun ayat ni ambil masa 4 tahun. 4 tahun Tuhan tegur. Tuhan kata hampa ni sampai bila hati nak lembut? Tuan-tuan, ini pendidikan Quran. Quran fokus ayat-ayat Makkah, semua fokus syurga, neraka, akhirat. Hukum dia tak ramai, hukum dia mai kemudian, seperti yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha. Pasal apa dia mai kemudian? Pasal dia kena bagi orang rasa gerun, teringat akhirat, orang rasa cinta, seronok nak dapat syurga. Manusia ni tak boleh bagi dia takut dia, kena bagi dia harap juga. Bila sampai perasaan hati orang Islam teringat syurga dan takutkan neraka, turun hukum apa pun semuanya tunduk. Tak payah Nabi arah, semuanya tunduk. Sekali Nabi bagi tahu, semua turun ayat arah, semua tuang arah. Kita tak dididik macam tu. Kita tak didik anak kita dengan takutkan Allah Azza wa Jal, muraqabah kepada Allah. Kita banyak didik soal lain. Hang jangan buat, nanti orang kata apa kat keluarga kita. Hang jangan cemarkan nama mak pak. Hang jangan cemarkan nama kita. Hang jangan malukan ayah. Jadi kalau ayah tak rasa malu, dia boleh go on, boleh terus. Tapi sahabat dididik dengan semua didikan awal berkaitan dengan syurga dan neraka. Maka ayat-ayat yang turun awal menyentuh masalah hati, sehingga Al-Quran menyebut, tak sampaikah lagi ke hampa masa untuk hati hampa khusyuk kerana mengingati Allah. Dan Tuhan ingat, jangan jadi macam ahli kitab. Tuan-tuan, satu benda kita ingat, tuan-tuan, kita ni jangan buat satu perkara. Kita minta Allah Ta'ala bila kita mai satu peringatan, kalau boleh lah tu kita buat. Kita dapat satu-satu hadis, kita baca lah, kita pakai hadis tu. Kalau orang ajak kita masa doa tidur, kita terus amal. Tak apalah besok lusa kita lupa, tapi dah lah sekali kita beramal. Tapi kalau boleh berterusan. Orang habaq tentang sedekah, kalau boleh keluar-keluar kita cari nak pergi sedekah, buat juga lah. Jangan tangguh-tangguh sehingga akhirnya keras hati kita. Lalu kita pun lupa macam ahli kitab. Aku tak bawalah, hampa buatlah dulu pelan-pelan, besok sampai tak sampai seru lagi aku ni. Ada orang tu tahu buat tu. Seru apa tak tahu. Seru malaikat maut juga. Seru apa? Mana saja mai kita buat yang mana kita dan. Jangan tangguh. Sebab tu orang ni agama tak suka gopoh lah benda tak elok, tapi gopoh lah benda cepat, benda baik dia suka. Sebab tu benda-benda baik, anak kita nak menikah pun, kalau boleh dia nak menikah, cukup syarat bagi dia menikah. Dia susah-susah apa syarat dia, akhirnya pi benda-benda yang tak elok. Bagi dia kahwin, mudahkan urusan perkahwinan. Kita orang Melayu ni susah nak menikah. Kan Melayu je, Arab pun sama. Hak benda haram tu senang, hak baik susah, kalut dah. Lah ni haram, tekan internet, tekan handphone, tekan apa boleh dapat berapa. Mai tak nak menikah jadi susah. Syarat-syarat yang tak ada, buah hulu ikan, itik agak-agak, oh kacau. Macam-macam nak kena buat. Balas bekas, jawab bekas, rupa bekas. Yang kawan ni duk tergedik-gedik tak nikah lah. Pak dia duk kira, hang nanti dulu aku nak balas bekas, tengok hari bulan berapa anu abang hang boleh balik ke tak. Dia tak boleh balik, dia punya haid lah, hak ni.
Tak sabar-sabar lah ni, nak gantung diri je. Jadi kita tangguh je. Dan proses nikah kita pun payah. Allah payah. Saya nak ingatkan ni pada yang buat urusan ni, apa? Kursus nikah ni. Jangan duk bagi payah, cerita hak benda pentingnya. Kadang-kadang ustaz tu mai duk buat cerita lawak yang tak ada faedah. Dengan hadis palsu bahawasanya siapa tengok kemaluan isteri buta mata dia. Hadis tu dah palsu, ustaz gempak dia, ustaz pun tak buat. Batu cerita yang benda bagi benda sebenarnya simple ya. Dia kena tahu hukum akad nikah ni. Kemudian dia kena tahu hukum asas ni. Kalau dia nak tahu sebenarnya, kalau dia tak ada sijil pun dia menikah sah. Nikah ni ada apa benda? Satu dia panggil zawaj urfi. Zawaj urfi ni zaman dulu zawaj Nabi ni. Dia tak ada lah orang daftar nikah. Mai orang rasa nak nikah, mai tahu Rasulullah. Kan dalam Quran, wahabat nafsaha lin nabi, perempuan offer diri dia bagi kat Nabi, Rasulullah ambil nikah lah dengan aku. Nabi kadang-kadang Nabi tak mau, Nabi tak kata apa, Nabi tunduk. Setengah orang Anas bin Malik apabila dia cerita riwayat ini dalam Bukhari, dalam cerita pada anak perempuan dia tu, oh tak malu dia duk bawa ke orang. Dia kata, Anas kata dia lebih mulia pada orang. Dia tawar kat Nabi. Sebab tu dalam Islam, perempuan tawar kat lelaki ni bukan aib. Bukan perkara buruk. Yang buruk nak buat kerja tak semua. Dia tawar nak nikah. Sudikah tuan berkahwin dengan saya? Tak nak, tak aib apa. Dia tawar. Kadang-kadang Nabi tak mau. Setengah sahabat kata, Rasulullah, kalau Rasulullah tak mau bagi kat saya. Nabi tanya, mau dah? Dia tak boleh. Nabi nikahkan terus. Nabi tak kata pergi cari ni bantai baldu duduk, tak ada. Mana ada. Nabi nikah, Nabi kata tinggalkan nikahkan terus macam tu. Bukan duk salam terketak-ketak, mesti tak ada. Zawaj urfi sah lah, menikah orang pun saksi pada. Tapi oleh kerana zaman kita ni, mari zaman manusia ramai. Orang kecoh tu, orang kecoh mai, sekali orang menikah kata tak menikah, dan menikah tak mengaku menikah. Lalu dia buatlah sorat menyurat sikit tentang menikah ni. Supaya senang nak dibicara, dituntut hak di mahkamah. Itu di sudut siasah syariah, di sudut siasah politik Islam, dibuat benda-benda tu. Tapi janganlah pula benda-benda tu, alhamdulillah kita buat, ada kepentingan dia. Tapi jangan kita pergi tokok tambah yang susah pula, jadi benda dia jadi payah hak lain dah. Yang dia hak tu kita nak kena elakkan. Jadi bagi dia mudah. Habis dia menikah, bagi dia angkat nikah senang. Bukan tak mesti kena bunga mangga berapa ribu bulan orang. Bagi dia menikah, masalah kenuri tu tak ada apa. Nuri laksa pun boleh, tak ada masalah. Dia kata aku hantar ni, aku duit pun tak cukup lagi, yang handuk kalau nak menikah. Dia kata, nak dia kata ayah menikah lebih kurang sudah lah. Buat jamu nasi panggil 2-30 orang. Jangan nak pemalu aku. Dia kata dia duk kira bau dia tak mau jatuh, anak dia rebah dah. Jangan. Agama suruh mudah urusan ni. Saya nak tegur benda ni. Mudahkan mahar, rendahkan mahar. Bila mari orang baik je bagilah nikah. Kalau anak perempuan kita pun setuju, dia baik bagilah nikah. Hak laki pun sama. Nak tunggu hafiz Quran, ratu cantik pun menang, hafiz Quran buat satu lambat. Tak. Datang satu orang ada agama, ada apa, tarda dinahu wa khuluquhu, kamu redha agama dia, akhlak dia, bagi dia nikah. Mudahkan urusan. Kita ni payahkan urusan. Haji pun payah kita ni. Nak pergi haji tak sampai seminggu urusan haji ni. 8, 9, 10, 11, 12, 13 hari ya. Kursus sampai 8 bulan. Kursus apa dah? Benda Nabi sahabat masa sambil-sambil Nabi keluar, ikut Nabi ikut belakang dia, boleh belajar dah haji ni. Tapi main dengan kita bagi susah payah, ya Allah, payahlah haji kita. Yang tu tak kena berjalan sengit sikit undur balik makcik no. Allah. Dia ajak ni, ini tawaf ni kalau sengit sikit undur balik, makcik tu nak undur nak pergi ke depan pun berengkak dah.
dengan orang ratus ribu. Kita bagi fiqh yang membebankan dia. Ni pusingan pertama bacaan ni, pusingan kedua bacaan ni, yang tak ada pun nas agama pun. Bacalah apa yang makcik nak baca. Makcik ingat doa kepada Allah Ta'ala. Doa lah. Nabi tak pernah ada kata ni tawaf pertama makcik baca ni, makcik no, tawaf kedua makcik baca. Nabi tak kata. Yang kata ni tukang kursus. Kalau makcik tak boleh ingat, saya ada membekalkan sejenis peralatan elektronik yang makcik beli, bubuh di telinga, masa tawaf makcik pasang, makcik boleh ikutlah dia. Harga dia makcik RM539, 5 kupang, saya sedekah 5 kupang jadi RM539. Hak tu je modal dia. Jangan kita kacau kita. Orang ramai terinaya kerana kita bisnes dengan agama. Qala Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, wa qaffayna bi'isa bani Maryam wa atainahu al-injil wa ja'alna fi qulubi alladhina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'u haqqa ri'ayatiha. Al-Hadid. Kemudian kami iringi selepas daripada Nabi-Nabi itu, kata Allah Ta'ala, Isa bin Maryam, Isa anak Maryam. Tuhan ulang banyak kali, Isa anak Maryam, Isa anak Maryam. Pasal dia tak ada apa, hampa silap. Pasal Tuhan nak jawab orang Kristian ni, duk kata Isa anak Tuhan, Isa anak Maryam. Tapi kalau tengok pada Bible, dia bubuh bin penuh pada Nabi Isa tu, nampak apa dia. Lepas tu dia kata anak Tuhan. Ini pencanggahan Bible dengan apa yang dia ajar. Wa atainahu al-injil, kami bagi pada Isa Injil. Yang ada sekarang Bible, bukan Injil. Injil asal, Bible dah diubah. Bible maksudnya buku, book. Wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan, dan kami jadikan hati orang-orang yang ikut Isa ni halus, lunak dan kasih sayang. Tuan-tuan, orang yang ikut Nabi Isa ni, Tuhan kata Tuhan jadi hati dia lunak. Dan sampailah hari ini pun, secara perbandingan, orang Kristian lebih baik pada orang Yahudi. Tak itu tuan-tuan? Siapa kata? Quran kata. Walaupun hari ini dah ubah dah agama Kristian, tapi Quran kata, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Kamu akan dapati orang yang paling dahsyat pemusuhan dia dengan orang-orang yang beriman adalah orang Yahudi dan orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Kemudian Quran kata apa? Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan kamu dapati orang yang paling dekat kasih sayang dengan orang mukmin ni ialah orang-orang yang menyatakan kami Nasara. Tuan-tuan, Yahudi lawan, tapi hak kata kami Kristian ni, kami Nasara ni, Tuhan kata hak ni lebih dekat dengan hati dia dengan orang beriman. Pasal apa? Zalika bi anna minhum qissisina waruhban wa annahum la yastakbirun. Sebabnya kata Quran, kerana mereka itu terdiri daripada pendeta dan padri dan mereka itu tak sombong. Sampai hari ini kita tengok terbukti, tuan-tuan. Quran sebut ramai, cuba tuan-tuan tengok ceramah Ahmad Didat, ceramah apa? Sebab ceramah orang Kristian ni mudah masuk Islam. Itu yang saintis Kristian mudah masuk Islam. Kerana dia ada ajaran Isa tu menyebabkan hati dia lunak. Dia tak suka duk bergaduh-bergaduh. Dia ada cenderung nak pada yang benar. Tuhan kata sebab apa? Sebab mereka tak sombong. Ajaran tu tak ajak mereka sombong. Walaupun agama tu mereka selewengkan, tapi mereka tak sombong. Pada kebanyakannya yang sombong-sombong lah.
Tapi berbeza dengan Yahudi. Yahudi agama sombong. Semua lain daripada bangsa dia adalah binatang. Dia aja makhluk manusia. Dia saja sya'bullah mukhtar. Dia bangsa Allah terpilih. Yahudi tak boleh. Sebab tu apabila Yahudi masuk Islam, seperti Abdullah bin Salam, ulama Yahudi pada zaman Nabi masuk Islam. Masuk Abdullah bin Salam, dia tengok Nabi, dia mengaku Islam. Abdullah bin Salam ulama besar Yahudi. Nabi panggil orang Yahudi, Nabi tanya, apa pendapat hangpa tentang Abdullah bin Salam? Kata dia, Allah, dia ilmu dia jangan tanya, dia paling pandai. Di kalangan kami dia paling pandai. Nabi buat keluar Abdullah bin Salam, dia tengok dia masuk Islam, dia kata dia mengaku aku Rasul. Allah, dia ni ke bohong? Jangan. Bohong cukup kuat ni. Lala tu dia ubah. Tu Yahudi. Sebab tu orang Kristian tak. Banyak bukti pun dia lebih lunak. Sebab apa mereka lebih lunak? Wa annahum la yastakbirun. Kerana mereka tak sombong. Tuan-tuan macam ni. Simple cerita agama. Lagi kita tak sombong, ada peluang hidayah kepada kita. Kalau kita sombong, kita takabur, peluang hidayah tertutup pada kita. Semua hak tak mau ikut yang benar, bukan kerana tak tahu yang benar, kerana gangster. Kerana kita sombong. Siapa yang mula tunjuk perangai ni? Iblis. Iblis sombong. Apa Tuhan hukum iblis? Sebab tu saya selalu sebut contoh dalam sejarah yang Quran sebut. Quran ulang cerita Adam dan Iblis ni dalam berbagai tempat. Kerana cerita itu adalah asas kehidupan manusia. Kenapa ia asas kepada kehidupan manusia? Kerana disitulah bermulanya hidayah kerana kekufuran. Dua-dua makhluk ini, satu iblis, satu Adam, dua-dua melakukan kesalahan. Satu tak mau tunduk pada Adam, satu lagi Tuhan kata jangan makan, dia makan. Tuhan hukum iblis sebagai kufur. Tuhan sebagai kafir. Tuhan laknat dia, Tuhan buang dia. Tuhan ampun pula Adam, beri rahmat pada dia, tabalkan dia sebagai khalifah. Adakah Tuhan telah melakukan Allah Jalla wa'ala yang maha adil? Adakah Allah Jalla wa'ala telah melakukan double standard dan hukum? Tak. Bukan masalah perbezaan. Kena adakah Allah membeza-bezakan hamba dia? Kat iblis ni dia bagi teruk, kat Adam dia maafkan? Tak. Kerana kes kesalahan berbeza. Bukan kerana Allah membezakan, kerana kesalahannya berbeza. Apa kesalahan dia? Kesalahan iblis apabila Tuhan kata usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Apabila Allah kata sujud kepada Adam, semua sujud kecuali iblis enggan. Bukan saja enggan, wastakbara, dan takabur. Dan dia termasuk di kalangan orang-orang yang kafir. Kalau dia enggan saja, dia selamat, dia boleh bertaubat. Tapi dia enggan, dia takabur, dia challenge Tuhan. Dia kata mana boleh peraturan macam ni? Aku siapa, dia siapa? Aku diciptakan daripada api, daripada tanah. Hang suruh, engkau suruh aku tujuk pada dia. Ini hukum yang tak betul. Dia petikai Tuhan, dia takabur. Tuhan kata wa kana minal kafirin, hang kufur. Hang tak tahu nak menilai aku Tuhan. Aku maha mengetahui. Iblis dihukum kufur. Adam bapa kita, dia buat salah. Kita macam Adam, selalu suka buat salah. Dalam duk pesan langgar. Tuhan kata wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin fa'azallahum asyaitan. Jangan kamu berdua menghampiri pokok ini, nanti kamu termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Lalu syaitan telah menggelincirkan mereka berdua. Tuan-tuan, Quran bila sebut tentang kesalahan Adam, Tuhan kata Adam dan Hawa buat kesalahan tu bersama. Tapi Bible kata dosa-dosa yang dibuat oleh Adam semuanya kerana isteri dia Hawa. Oleh kerana itu wanita adalah manusia, adalah insan, adalah makhluk yang terkutuk di atas dunia ni. Pasal punca dia lah kita dihalau mai ke dunia. Ini kata Bible.
Sebab itu Tuhan denda wanita, dia kata Tuhan suruh bagi dia beranak, bagi dia haid, bagi dia nifas, bagi semua tu kena nak denda dia pasal dulu dia pengaruhi Adam. Itu Bible Kristian yang mana ramai wanita duk nampak bahawasanya agama Kristian lah memperjuangkan hak asasi wanita. Bible dia kutuk perempuan. Tetapi Quran tak. Quran sentiasa kata bersama, fa'azallahuma syaitan. Syaitan menggelincirkan kaki mereka, menggelincirkan mereka berdua. Depa dua. Tuan tak kata pasal dah hampa dua-dua buat salah. Tapi Adam tuan-tuan, bila dia buat salah, dia menorok. Dia salah. Dia tak kata, Tuhan, tak patutlah kalau hang dah tahu pokok tu dah kami tak boleh makan, kenapa bagi dia tumbuh dalam syurga? Ini kan satu perangkap untuk kami. Tak patut, tak patut. Kalau dah tak boleh makan, tak payah ditumbuhkan di sini. Adam dia tak petikai Tuhan. Dia tak buat macam perangai iblis. Dia tak buat. Adam kata apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah zalimi diri kami. Jika engkau tak rahmati kami dan kesian kat kami termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Tuhan ampun Adam. Fataba alaih, Tuhan terima taubat dia. Kerana manusia, insan, Tuhan tahu kullu bnu Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam buat salah. Anak Adam mencempak dah. Tapi sebaik-baik yang buat salah, yang bertaubat pada Tuhan. Tuhan tak marah tentang buat salah tu. Memang nama kata manusia dia buat salah. Tapi Tuhan nak tengok taubat. Nak tengok kembali semula kepadanya. Pak kita Adam start buat salah. Tapi dia tak kata Tuhan, pokok tu pun dah tumbuh kawasan tu, kemudian tak dalam syurga pula. Macam mana saya tak terpengaruh? Jadi benda ni pun saya nak kata saya salah seorang pun tak patut. Dia surrender daripada awal. Dia kata kami dua-dua ni Tuhan zalimkan diri kami. Kalau engkau tak kesian dan tak rahmat kami, sudah tentu kami termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Tuhan terima dah. Sebab itu tuan-tuan, cerita Adam dan Iblis ni diulang dalam Quran, kerana itu adalah tonggak kehidupan di dunia ini. Sama ada kita ingin ikut jalan Iblis, apabila buat salah tabik dada, aku tak boleh salah punya, aku mana boleh salah, aku orang pandai, aku alim, aku tahu ilmu, hampa salah. Sekalipun terang hadis Nabi menyanggahi kita, terang Quran telah menyanggahi kita. Oh tak boleh, aku tak mau surrender. Sesuatu orang kata Abu silap, aku tak mau. Perangai iblis. Adam punya perangai dah salah, saya salah. Bila mari kepada hidayah hukum Tuhan, manusia selalu silap, melanggar hukum Tuhan. Dan melanggar, once you melanggar, astagfirullahaladzim, minta ampun ke Tuhan. Ya Allah, minta ampunlah ya Allah. Hamba ni dalam hadis Bukhari buat salah, minta ampun, besok tergelincir pula. Iblis kecewakan dia, hantar saudara minta ampun lah, hari tu minta ampun dah nak morong. Nabi kata jangan, terus minta ampun. Buatlah, lepas tu salah lagi, dia azam betul. Macam mana kelepian jatuh pula dah. Biarlah rupa kali pun, tapi jangan berhenti istighfar dan minta ampun. Selagi nyawa tak sampai ke rengkung ni, pintu taubat dibuka. 1,000,000 kali taubat pun tak apa. Jangan kecewa kawan, kata hang itu aku dengar taubat dah, ni nak taubat kat Tuhan tak terima 3-4 kali. Kita tak payah duk pandai-pandai lebih daripada Allah Ta'ala. Biar dia nak taubat 1,000,000 kali pun, hak antara dia dengan Tuhan dia. Bapa kita Adam telah buat salah, tapi apabila dia akur kepada Tuhan, Tuhan terima. Yang agama benci, yang agama anggap sebagai kufur, siapa yang langgar hukum Tuhan, dia challenge hukum tu. Mana sesuai hukum ni, dia tak, oh kacau, mana boleh hukum macam ni. Dia menjadi kafir. Kerana apa? Kerana dia aba, dia enggan, wastakbara, dan dia takabur. Hadirin mukminin sekalian, orang Kristian sekalipun dia sesat, tapi oleh kerana
dzalika bi anna minhum qissisina war-ruhban wa annahum la yastakbirun. Mereka tak sombong, Tuhan bagi hidayah kepada mereka. Maka ramai kita tengok orang Kristian masuk Islam. Sebab tu di Amerika, di Britain, walaupun dia buat propaganda Islam teroris dan seumpamanya, ramai masuk Islam. Kerana manusia ini selagi mana ada hati perasaan nak cari kebenaran dan ingin akur kepada kebenaran, mudah-mudahan Tuhan buka hidayah kepada dia. Kita doa Tuhan jangan bagi hati kita keras. Kerana punca Bani Israel itulah summa qasat qulubuhum min ba'd bidzalika wa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Kemudian selepas daripada itu hati mereka menjadi keras, dia bagaikan batu ataupun lebih dahsyat daripada itu. Hadirin mukminin sekalian, tuan-tuan sekalian, ini ilmu penting. Apa dia? Kekufuran ini, kenapa iblis kufur? Kufurnya berpunca dengan takabur. Maka sebab tu tuan-tuan, elakkan sama sekali daripada takabur. Elakkan sama sekali daripada takabur dan tunduk. Kita ni salah. Saya pun kalau ternyata, bukan saya mesti betul semua. Orang main-main bagi dalil salah, hak saya cakap dengan dalil, kita kena kata saya salah tuan-tuan. Saya telah dapati ada hadis yang tak betul dengan apa yang saya cakap. Kita kena akur. Kita hadis, semua orang ni imam yang besar macam Imam Abu Hasan Muhammad Hasan Asy-Syaibani tu, dia baca Muwatta' Malik, dia tengok tak sama dengan mazhab dia. Dia kata law ra'a sahibi ma ra'ait la taraja'a an qawlihi kama taraja'at. Kalaulah sahabat aku Abu Yusuf, Tok Syekh mazhab, dia tengok apa yang aku tengok ni, dia pun tarik balik pendapat dia macam aku tariklah. Imam Syafi'i pun katanya tu, mahma qultu min qawlin aw asaltu min aslin fa fi dhalika khilafu hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ana raji'un anhu fi hayati wa ba'da mauti. Apa saja pendapat yang aku bagi, apa saja usul yang aku letak, tiba-tiba didapati ada hadis Nabi yang tak sama macam yang aku kata, aku tarik baliklah pendapat itu semasa aku hidup dan selepas aku mati. Lepas mati pun tarik balik. Ni kita, saya tak boleh dah, tok guru saya dah kata macam tu dah, dia nak main ajak hal lain, saya tak mau lah, tak mau. Bukan dia nak tanya hadis ke dah, kena tanya hadis, bukan tanya tok guru tu. Tok guru tu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Tuhan ampun hamba-hamba yang tak tahu apa hamba yang tahu. Hadirin mukminin sekalian, wallahu a'lam. Perlukah kita jawab soalan ni? Perlukah imam solat jemaah subuh memberi masa selepas rakaat kedua bertafakur lama mungkin kerana tujuan membaca qunut? Tak perlu. Selepas daripada rokok, kita i'tidal. Ketika i'tidal ada bacaan Sami Allahu liman hamdah, Rabbana lakal hamdan tayyiban mubarakan, seterusnya. Mungkin ambil sikit masa, tapi bukan tujuan nak bagi orang kunut, tak ada tujuan. Tak ada Nabi bagi tujuan tu, tak ada. Kunut ni saya seperti mana saya berpendapat, seperti mana imam-imam lain berpendapat, iaitu kunut ni Nabi sebut waktu subuh ni sementara kerana ada isu tertentu. Selepas pada tu Nabi tidak meneruskannya lagi, kerana baginda mendoakan untuk Ra'al dan Zakwan, bukan kerana dia subuh, bukan subuh aja, lain dah subuh pun Nabi kunut bila ada keperluan. Tapi masalahnya setengah orang tuan-tuan, dia semayang di Masjid Alwi ni, saya tengok dia pergi duduk belah hujung sana atau belah ni untuk membolehkan dia kunut, ataupun dia main rakaat kedua untuk membolehkan dia kunut, ataupun dia tok imam tak kunut, masa tok imam berhenti tu dia kunut. Tuan-tuan, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, kata Nabi, sesungguhnya dijadikan imam untuk kita ikut. Kalau imam tak kunut, tak payah kunut. Tak ada pula yang dinamakan ibu kunut, Rabbighfir wali walidayya, kata ibu kunyit, ya itu untuk masakan, tak ada kaitan dengan semayang. Ibu kunut tak ada.
Tak ada ibu kunut. Kunut tu, kunut yang diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Ali yang tuan-tuan nak baca tu. Itu untuk witir dan selain daripadanya. Sebelum saya lupa, tuan-tuan, besok ada seminar tangkap basah. Allah, bunyi pun sedap. Yang dibuat oleh Kerajaan Negeri di Dewan Wawasan, mula daripada pukul 8 pendaftaran sampai ada saya membentang satu kertas kerja, Ustaz Mazli Malik satu, dan petang ada forum. Free of charge, boleh pergi. Ini selawat tafrijiyah syifa itu kita ada terang lagi ni. Nanti kita ya. Soalan yang kedua, Quran sebut jannah. Jannah, syurga. Tak ada penerangan kepada kita lain bahawa sana tu syurga lain, hak kita nak pergi tu syurga lain, dia tak bagi tahu. Adakah Tuhan upgrade syurga? Pada tu dia bagi untuk kita, wallahu a'lam, urusan dia jalla wa ala. Tentu tak sama antara syurga kita kalau kita masuklah, mudah-mudahan doa, dengan syurga yang dimasuk oleh Nabi. Tentulah juga tak sama antara syurga kita dengan syurga yang dimasuk oleh Abu Bakar Siddiq. Cuma kita doa, kita doa. Macam mana sahabat doa? Sahabat bila dia tengok Nabi SAW, dia menjumpa Nabi, berubah wajah mereka, antaranya Thauban. Dia jumpa Nabi, wajah Nabi kata, "Ma bika ya Thauban?" Pasal apa hang sahabat? Dia kata, "Rasulullah, aku duduk teringat seorang-seorang masa engkau masih ada, ya Rasulullah. Bolehlah kami duduk jumpa kau. Tapi kalau engkau dah meninggal, kami pun dah meninggal di akhirat besok ni, macam mana kami nak an'amallahu alaihim?" Mereka akan termasuk di kalangan orang-orang yang Tuhan beri nikmat kepada mereka. Yang kedua tadi tentang nazar. Sekejap. Kalau sikit, nazar ni masuk satu azam yang dinzuat, aku nak buat benda ni kerana Allah Ta'ala, satu janji aku, yang mana aku tidak boleh tidak akan buat perjanjian aku dengan Allah Ta'ala. Itu nazar. Kalau setakat kita agak ya, ataupun kita rancang, dia tak nama nazar lah. Aku ingat aku nak pergi kuliah insyaAllah, itu bukan nazar. Nazar ni, aku akan pergi ke kuliah ni, tak boleh tidak aku pergi, melainkan kalau ada sebab, mesti aku pergi lillahi ta'ala. Ini aku janji dengan Allah. Itu nazar. Aku janji dengan Allah, aku akan korban tahun ni. Kalau kita kata insyaAllah tak ada apa, aku korban tahun ni, itu tak nazar lagi. Kita tak pasti. Tapi bila kita buat perjanjian itu, satu ikatan antara kita dengan Allah, janji, itu yang dinamakan dengan nazar. Ya. Tak saat tadi siapa lah? Allah tak beratkan kita. Yang beratkan kita ni lah lebay-lebay. Nabi kata Aisyah, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isman." Dalam hadis Muslim, tidak diberi pilih kepada Nabi dua benda, melainkan Nabi pilih hak senang, lagi mana dia tak berdosa. Tapi kita kalau boleh nak bagi jadi susah, oi tak boleh, agama ni kita kena ambil hak belah susah, senang tak apa, dia dah. Bang, kebanyakan hak belah susah tu masuk mai belah ustaz. Makcik buat macam tu kira-kira tak boleh macam kira umrah hari tu ni tak apa nak pakai. Kacau makcik tu, balik tersendak 6 bulan. Wak keluar dah 4,000. Habis tu macam mana makcik nak buat?
Macam mana apa tahun depan pergi pula dengan PK saya. Yang tu saya juga untung kan. Itu masalahnya. Nabi SAW bila orang tanya tentang haji, kemudian if'al wala haraj, kita buatlah tak apa. Buatlah tak apa. Tapi kita ni makcik orang kalau bergerak sikit bau ni tak boleh makcik Allah. Makcik tu sampai nak takut pucat dia. Tu tak kira lagi hak sentuh batal. Kalau tak batal ambil ayat semayang, kena pergi tukar ayat semayang Hanafi pula. Ya Allah. Tu saya tanya, Hanafi ayat semayang terjun kepala dulu lang kolah ke? Yang nak kena tukar ayat semayang dah jadi lain dari kita tu. Dia mandat dia pun tak tahu ayat semayang Hanafi tu apa. Oh, bukan senang. Dia nak jadi agama ni eksklusif. Hanya untuk dia. Pakcik terdengar saja apa yang saya terang pakcik Jangan duk banyak-banyak tanya Ini dengar mana ustaz kata terima. Dia nak bagi macam tu lah. Barang siapa yang banyak bertanya, maka lemahlah imannya. Hak tak lemah ustaz lah. Kita marah benda macam ni mai ke masjid. Hang tak kerti jawab, hang tak usah mengajar. Tak kerti jawab, tak usah mengajar. Tanya hang tak kerti, hang mengajar apa? Betul hang duk kata orang lemah iman. Hang yang tak kerti. Ini satu masalah. Itu menyebabkan orang muda jadi pening. Dia nak ikut agama pun tak syok. Jadi duk kena henggur. Dia tak mau. Dia nak tahu sebab. Pasal apa? Pasal apa nak kena makan 3 hari 7 hari? Orang mati. Pasal tak payah tanya, buat sudah. Siapa tanya? Orang Perlis. Tahu tak? Siapa tanya? Wahabi. Kacau macam tu. Ada jawapan pasal apa? Bagi pasal saya nak makan. Yang tu lah jawapan dia kan. Tapi dia buat, dia ikat benda tu. Sebab tu kita kata agama atas dalil. Agama atas dalil. Agama atas dalil. Tak ada dalil bukan agama. Hang reka bukan agama. Qala Allah, qala Rasulullah. Qala Allah, qala Rasulullah. Apa Allah kata, apa Rasulullah kata. Hang kata bukan agama. Hang kata aku pun boleh kata. Hang pun lahir sebagai manusia, aku pun. Hang pun tak ditabar sebagai Nabi, wahai ustaz. Aku pun tak ditabar oleh Nabi. Boleh kami bersila depan hang kerana kami duk agak hang tahu apa kata Allah Ta'ala kata, apa Rasul kata. Kalau hang tak boleh bagi tahu hak tu, duk bagi tahu hak hang punya, tak payah. Kami pun tahu nak mereka. Kalau lebih kurang macam tu lah bahasa ada. Bunyi derah dah sikit. Ada Ustaz. Ni bagus kuliah mau duk tanya lah. Kalau tidak dia stuck, dia sengap. Kita pun tak faham ke tak? Saya ni bukan nak membuktikan lah. Cuma saya minta penjelasan Ustaz tentang apa yang sudah sebutkan tadi, bahawa orang Kristian dia lebih dulu kepada orang Islam. Itu maksudnya dibandingkan orang Yahudi. Tapi bagaimana pahaman Ustaz tentang apa yang telah dilakukan oleh kufur terhadap kufur yang bahawa yang disebut dalam itu satu, dan lagi satu bagaimana tentang ayat Quran yang mengatakan bahawa orang Yahudi, Nasara dan Nasara tidak akan berbuat haji selagi kamu tidak mengikuti. Dia bagus soalan. Soalan dia tanya, macam mana dengan pop yang hina Nabi baru ni? Dan macam mana Quran yang menyatakan walam tarda ankal yahud wala tarda ankal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Tuan-tuan, Quran cakap tentang konsep yang umum. Secara perbandingan, orang Yahudi lebih, orang Kristian lebih dekat untuk sayang pada orang Islam lebih pada orang Yahudi. Orang Kristian lebih dekat. Quran sebut secara umum. Tapi ada tak di kalangan orang Kristian tu yang keras kepala? Ada. Orang Islam pun ada keras kepala. Tak nanti orang Kristian. Ada orang Islam hak jenis tak mau terima kebenaran? Ada. Begitulah pop dan selain daripada pop. Secara agama memanglah di atas dasar agama Yahudi dan Nasara memang nak suruh kita ikut mereka. Macam mana kita pun tak puas hati dengan mereka, melainkan nak suruh mereka mesti ikut kita. Itu konsep umum. Tapi di segi cara suasana pendidikan agama, cara Yahudi didik orang dia jadi kepala samsing, memang tak mau langsung dengan kita, meluat tak habis-habis.
Pop dia buat salah tu, walaupun kita marah kat dia, tapi dia minta maaf. Walaupun kita tahulah layak politik dia, tapi minta maaf. Tapi kalau era Sharon ke apa, jangan haraplah dia minta maaf. Kalau Israel, jangan haraplah dia minta maaf. Walaupun Pop tu mungkin ada politik dia ke apa, tapi menunjukkan dari segi walaupun Yahudi ni sikit keras kepala yang amat. Kristian ni banyak, adalah Kristian yang zalim macam Bush, macam Blair, macam Richard the Lionheart, macam semua tu ada lah. Tapi artinya kalau dia ambil 10 orang Yahudi, 10 orang Kristian, kita dakwah pada Islam, siapa yang lebih dekat nak terima? Orang Kristian. Orang Kristian. Sebab tu banyak kita dengar orang Kristian masuk Islam. Susah kita dengar orang Yahudi masuk Islam. Susah, kita maksudnya. Allah Allah. Sama. Last. Dalam semayang misalnya, bacaan bismillah tu dia Fatihah saja atau surah dia baca Fatihah, dia baca bismillah. Dalam semayang ya, dia kena baca Fatihah, dia baca bismillah. Bila nak baca surah tu dengan bismillah juga, tak payah. Para ulama khilaf dalam masalah ini. Tentang pertama, khilaf tentang bismillah pada Fatihah. Adakah dia sebahagian daripada ayat Fatihah ataupun tidak? Dalam mazhab Malik dia kata bukan. Fatihah itu bermula dengan Alhamdulillah, bismillah tak termasuk. Inilah pendapat Imam Malik. Di antara hujah Imam Malik dan selainnya ialah kata Imam Malik bahawasanya cukuplah, kerana Al-Quran ni orang tak khilaf. Bila orang khilaf bismillah tu salah satu ayat daripada Fatihah ataupun tidak, maka tak layak dia jadi ayat dah bila khilaf. Kerana Quran ni tak khilaf. Apa yang khilaf orang tak mengerti Quran. Itu alasan dia. Ramai juga di kalangan tabi'in yang berpendapat bahawasanya bermula dengan Alham. Hatta di kalangan ulama Arab Saudi yang mazhab Hanbali pun seperti Ibn Utsaimin, ia berpendapat bermula dengan Alham, tak mula dengan bismillah. Khilaf dia. Di kalangan mereka yang berpendapat mula dengan bismillah agak majoriti. Tetapi mereka berkhilaf pula, adakah dijaharkan bismillah ataupun tidak, dijelaskan bismillah atau tidak. Adakah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ataupun bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dalil-dalil kalau berdasarkan mazhab al-Imam al-Bukhari dan kebanyakan ulama hadis, mereka berpendapat bahawasanya Nabi tidak menjaharkannya, tak menjelaskannya. Di kalangan mereka ada yang menyatakan Nabi kadang-kadang menjelaskan bismillah, tetapi sangat jarang. Yang banyaknya baginda tidak menjelaskan bismillahnya. Maka tidak menjelaskan bismillah itu lebih kuat pendapatnya. Lebih kuat pendapatnya. Kalau demikian, maka pada bacaan surah, kepala surah, adakah nak bismillah? Kalau bismillah khilaf macam tadi. Tapi kalau bismillah pun hendaklah tidak dijelaskan. Macam bismillah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, bukan bismillahirrahmanirrahim. Ara'ai, ini tak betul. Lebih tidak betul lagi, maksudnya tak tepat, kita tak jaharkan bismillah. Lebih tidak betul lagi, setengah imam bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi dia bismillah di tengah-tengah ayat. Dah. Di sana Quran tak suruh bismillah. Quran suruh apa? A'udzubillah, fasta'iz billah. Maka kita minta a'udzubillahi minasyaitan. Itu pun secara sir. Bismillahirrahmanirrahim. Baru tu baca Allahu waliyul ladzina amanu. Tak payah bismillah. Dan Nabi didapati dalam riwayat-riwayat hadis, baginda sallallahu alaihi wasallam juga baca Quran masa ceramah, macam khutbah. Tapi tak kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu waliyul, dia tidak menjelaskan a'udzubillah. Maka penceramah pun tak payah menjelaskan a'udzubillah. Iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pada perbuatan Nabi itulah hikmah dan hidayah dan petunjuk jalan yang terbaik. Hak lain daripada Nabi, lebay ke, ustaz ke, profesor ke, tok guru ke, siapa ke, dai hitam, dai tak hitam, dai biru pun
tak sama dengan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi tuan-tuan. Tuan-tuan tengok satu hari saya buat benda salah dengan hadis Nabi, jangan ikut saya, ikut Nabi. Salah kalau ikut saya. Ini kaedah agama. Jangan terpengaruh, jangan ekstrim dengan tokoh, ekstrim dengan sunnah. Maksud pegang sunnah, gigit. Wa'addu 'alaiha bin nawajiz, kata Nabi, gigit ia dengan geraham kamu, pegang sungguh-sungguh, jangan lepas. Wallahu ta'ala a'lam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma.